InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada kitab Amsilah Tasrifiyah karangan Al-Imam Qiyai Ma'sum rahimahullahu ta'ala, pada perbahasan yang seterusnya, iaitu perbahasan ifta'ala. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain al-amin ya rabbal alamin. Yunqalu thulathiyul mujarradu ila wazni ifta'ala bi ziyadatil hamzati fi awwalihi wa ta'i bainal fa'i wal 'aini. Kata musannif rahimahullah, yunqalu ath-thulathiyul mujarradu ila wazni ifta'ala. Dipindahkan sulasi mujarrad kepada wazan ifta'ala. Maksudnya asal daripada fa'ala jadi ifta'ala. Lagu mana jadi ifta'ala tu? Bi ziyadati al-hamzati. Dengan ditambahkan hamzah. Tambah-tambah hamzah tu fi awwalihi, pada awalnya, yakni qabla al-fa'. Itu makna fi awwalihi. Dan kita kata tambah ni sebab dia bukan dengan cara boleh huruf asal lah. Seperti mana kita maklum. Watta'i, yakni ziyadati ta' juga. Atau pada kata hamzah. Bi ziyadati ta'i bainal fa'i wal 'aini, di antara fa' dan 'ain. Ini selepas fa' dan sebelum 'ain. Gitu. Jadi ada dua huruf zaidah. Satunya hamzah, dan murad hamzah sini hamzatil wasli lah. Hamzah qata' yang ditambah untuk wazan hanyalah satu ba' sahaja, iaitu ba' yang ba' af'ala sahaja. Hamzah qata'. Tamam? Selebihnya yang ditambah pada awal hanyalah hamzatul wasli. Tak kira lah berapa huruf sekalipun. Okey. Kita maklum bahawasanya ziyadah tu berlaku dengan dua sebab utama. Sama ada dengan sebab nak menunjuk pada makna ataupun menunjuk kepada ilhaq. Sama lafaz dengan suatu lafaz yang lain. Sini bukan ilhaq. Sini nak menunjuk kepada tambah makna. Apa makna tu? Kata musannif, li mutawa'ati fa'ala. Ni kita jumpa dah. Kita jumpa dua kali dah mutawa'ah ni. Cuma bezanya tadi mutawa'ati fa'ala dengan mutawa'ati fa'ala. Dua. Ni pula mutawa'ati fa'ala. Kita maklum dah makna mutawa'ah. Boleh? Makna mutawa'ah adalah husul asarul syai' ataupun husul fa'al syai' bita'allukihi ma'a al-maf'ul. Makna perkaitan tu tak ada perkaitan fa'il dengan maf'ul direct. Tapi maf'ul tu dalam ayat dia jadi fa'il lah. Cuma apa kita sebut maf'ul? Sebab nak iktibar mutawa' dia. Asal dia tu maf'ul. Kata musannif, fa'ala nahwu jama'atul ibila. Aku menghimpunkan unta-unta itu. Fajtama'a, maka berhimpunlah unta-unta tu. Ni orang panggil makna mutawa'ah. Boleh? Ni orang panggil makna mutawa'ah. Tu sah. Musannif sebut sah sini dah. Dia ada lagi. Dia boleh jadi juga hak ni mutawa'ah af'ala. Tulis situ sikit. Wa kadzalika yutawi'u af'ala. Wa kadzalika yutawi'u af'ala nahwu ansaftuhu fantasafa. Wa kadzalika yutawi'u af'ala nahwu ansaftuhu fantasafa.
Boleh? Wa yutawi'u fa'ala. Nahwu qarrabtuhu faqta. Wa'addaltu rumha. Wa'addaltu rumha. Wa'addaltu ar-rumha fa'tadala. Intah, sudah habis. Qulna wazan ni dia boleh jadi mutawi' kepada 3 mutawa'. Sama ada mutawa' dia tu tadi adalah fa'ala ataupun af'ala ataupun apa? Fa'ala. 3. Musannif sebut sa. Musannif kata limutawa'ati fa'ala. Nahwu jama'atul ibila fajtama'a. Jadi jama'ah tu fi'il mutawa' nama dia. Ijtama'a mutawi'. Faham tak? Tu. Hubungi di antara mutawi' dengan mutawa' nama dia mutawa'ah. Terkadang tadinya. Baik. Itu yang pertama. Mutawa'ah kepada fa'ala. Yang kedua, wa kazalika, dan begitulah juga kita katakan seperti mana dia mutawi' kepada fa'ala, dia yutawi'u af'ala juga. Yakni ifta'ala, dia menjadi mutawi' juga kepada af'ala. Maksudnya af'ala tu mutawa'. Contoh apa? Ansaftuhu. Aku membelahkannya kepada 2. Ansafa ni maksudnya aja'altuhu nisfan. Aku belahkan dia jadi 2. Boleh? Ni contoh kita kata gini lah. Ni ansaftuhu. Boleh, tapi tak nisfu mana ni? Cuma nak tunjuk surah dia lah. Kita belah kek masalah. Belah tengah. Itu nama dia perbuatan itu ansaftuhu. Boleh? Bahasa Arab kek ke apa kek? Ke apa? Tak dengar? Apa sih? Al-ka'ku. Apa lagi? Kek. Anak tahu kek lah. Al-ka'ku. Anak tahu kalau ya tu antara ekor tu. Tengoklah. Anak tahu syarat tu. Anak tahu, sangat anak tahulah. Dia kalimah mu'arrab juga. Kek. Kalau orang Arab tulis apa ke? Alif lam kaf ya kaf yam kaf ya kaf. Al-kiku lah kikanya. Tapi takut ada dah boleh jadi. Terang tengok pula dah. Ansaftul kika gitu. Bunyi macam cacat sikit tapi dah dia pun tulis gitu, dia pun guna gitu. Tak. Fantasafa. Apa berlaku kepada kek tu? Jadi terbelah 2. Intasafa ni menjadi terbelah 2. Menjadi terbelah. Terpisah jadi 2. Tu intasafa. Fa'il yang kita faham daripadanya intasafa tu adalah ansafa. Betul tak? Ansafa. Jadi ansafa ni af'ala. Berbeza dengan ijtama'a. Kita ambil ijtama'a kerana kita faham ijtama'a sebagai mutawi' daripada jama'ah. Jama'ah tu wazan fa'ala. Bukan wazan af'ala. Faham tak? Okey. Wa yutawi'u fa'ala, dan dia ni juga yakni wazan ifta'ala menjadi mutawi' juga pada fa'ala. Nahwu apa? Nahwu qarrabtuhu faqtaraba. Boleh? Qarrabtuhu faqtaraba. Ay ja'altuhu qariban minni. Itu makna qarrabtuhu. Ja'altuhu qariban minni. Aku buat dia jadi dekat dengan aku. Aku heret dia, aku tarik dia
Aku letak dia dekat dengan aku. Tu orang panggil qarrabtuhu. Mendekatilah. Maka apa berlaku kepada benda tu? Hak kita dekati tu. Iqtaraba. Menjadi dekat. Menjadi dekat. Kita faham fa'il menjadi dekat ni daripada mana? Qarrabtuhu. Qarrabtuhu tu wazan fa'ala. Ada. So lagi addaltur rumha fa'tadala. Aku memperbetulkan anak panah. Contohnya kita main anak panah kan, tarik, kita betul, kita shooting molek tu nama perbuatan dia tu apa? Addaltur rumha nama dia. Perbuatan itu tu. Addaltur rumha, mana ada anak panah belok. Anak panah tu memang straight dah. Bukan kata adal tu aku betul jadi gitu dah, okey. Adal tu ni aku buat dia jadi tepat. Aku betulkan dia ketika aku nak panah tu. Fa'tadala, maka bila i'tadala, bila straight molek dah, faham kita lepas. Habis takat tu. Tu orang panggil mutawa'ah kepada fa'ala. Mutawa'ah kepada ifta'ala saja. Untuk ifta'ala ni dia ada 3 mutawa'. Boleh? Fa'ala, dan juga af'ala. Okey, fadal. Walilittikhazi. Tulis itu dikit. Ay ittikhazi fa'ilihi ma tadullu alaihi usulil fi'li. Ittikhazi fa'ilihi ma tadullu ala usulil fi'li. Boleh? Mengambillah oleh fa'il akan mengambillah oleh pelaku akan perkara yang menunjuklah kepada asal-asal fi'il. Contohnya apa? Contohnya ikhtabaza zaidun ay ittakhaza khubzan. Ay ittakhaza zaidun khubzan. Mengambillah Zaid tu tadi akan roti. Tu orang panggil ikhtabaza. Ini dalil kata boleh fa'il tu terbit daripada isim zat. Isim zat tu kan, khubzan tu kan isim zat. Bukan masdar dia. Tak? Tu kita ngaji dalam istiqaq nantilah. Banyak lagi lah deh contoh-contoh lain. Ikhtatama ay ittakhastu khataman, khatiman. Boleh? Izzabaha, mana ittakhastuhu zabihan li. Aku ambil dia ni sebagai sembelihan untukku. Aku pilih dia. Aku ambil dia. Aku tetapkan dia. Faham? Itu makna ittikhas. Fadal. Walilittikhadhi nahwu ikhtabaza zaidun ay ittakhadha khubzan. Waliziyadatil mubalaghati fil ma'na. Liziyadatil mubalaghati fil ma'na. Ziyadah mubalaghah maknanya untuk tambah makna bersangatan pada makna, yakni pada makna al-fi'li itu. Fil ma'na ay fi makna al-fi'li. Pada makna fi'il itu. Iktasaba Zaidun. Sangat bersungguh-sungguhlah, sangat berusahalah Zaid. Ay balagha fil kasbi. Bersungguhlah dia pada berusaha. Dia orang panggil iktasaba lagu ni. Ada? Fadal. Nahwu iktasaba Zaidun ay balagha fil kasbi. Walil makna fa'ala. Dan dengan makna fa'ala. Dia mari dengan makna fa'ala. Dia bukan macam tadi. Tadi tu muta'addi fa'ala. Ta'adiyati fa'ala. Tadi. Ni mari dengan makna fa'ala dah. Maksudnya kalau kita sebut ijtazaba,
sama macam kita sebut jazabadah. Tu. Tamam? Apa makna ijtazabah? Makna tarik ya. Jazabah ni makna tarik. Boleh. Ijtazabah apa makna sama seperti dengan jazabah. Tu maksud dia nak ayat. Faham tak? Dia nak ayat makna ifta'ala ketika ni sama dengan makna fa'ala dia. Tak ada beza. Boleh. Jadi warid dua mauzun, dua wazan, dua keadaan menunjuk kepada makna yang sama. Faham? Dua keadaan menunjuk kepada makna yang sama. Ijtazabah tu tak ada makna takkid ke apa dah. Faham tak? Tafadhal. Kira dia berlawanan tak dengan keadaan kita ziyadah ni dilalatan ala makna. Tak dia sama makna dengan jazabah. Oh, ziyadah ke apa? Ziyadah kan ada dua. Sebenarnya ilhaq tu dilalatan ala makna. So sekarang ni Zahir dia tak kena dengan dilalatan ala makna. Tu makna dia. Menunjuk kepada makna tu. Ni makna dia tunjuk. Lidalalati ala maknan. Anak nampak anta faham? Lidalalati maknan tu ay lidalalati ala maknan mughayiran min makna al-asli. Tak ada syarat. Anta ngaji dah istiqaq ni. Jangan lupa. Jangan lupa. Pendapat asah kan pendapat asah. Tengok. Sudah. Kan ada pendapat asah dalam istiqaq saghir. Syarat dak mushtaq tu tak ada makna yang dia tunjuk tu mesti ada beza dengan makna asah. Tak syarat tu makna asah ke? Masya-Allah tu yang tunjuk. Bahaya. Tanya soalan tak ingat. Tanya soalan hak dia tak ingat. Tapi tak apa, balik kau tahu tak ingat tu faedah dia. Kau kena bertindak lah ingat tu hak ngaji dah tu istiqaq. Atau jangan dah hak mula-mula itu. Istiqaq rumah itu jangan. Lagilah. Lagilah sepatutnya kena ingat Zik. Nah. Jadi gini, kita ngaji. Ni orang panggil istiqaq saghir lah. Ni hak dalam surah ni semua istiqaq saghir, dia tak ada istiqaq kabir dalam surah. Tidak ada akbar, tidak ada kubra. Lagu mana ni istiqaq ni? Istiqaq saghir. Istiqaq saghir ni khulasah dia ada kena ada 5 syarat. Istiqaq saghir ni dia kena 5 syarat. Pertama, untuk kita nak sah bahawasanya ijtazabah tu adalah fara' kepada jazabah, kita katakan ijtazabah tu terbit daripada jazabah dulu. Satu. Mana lafaz dia terbit daripada jazabah. Lepas tu, lagu mana jazabah, ijtazabah boleh terbit daripada jazabah? Kerana ada munasabah pada asal kalimah. Ada munasabah pada asal kalimah. Cuba tengok huruf asal kepada jazabah. Apa? Jim. Jangan sebut ja. Jim. Zal. Ba. Jim. Zal. Ba. Sama tak dengan huruf asal kepada ijtazabah? Sama. Bila sama, baru boleh terbitkan ijtazabah daripada jazabah. Kalau tidak, tak sah. Okey. Kita sekarang ni duduk pada istiqaqun saghir. Istiqaqun saghir dia ada syarat. Huruf asal tersebut mesti ikut tertib. Maksudnya, cuba tengok huruf asal pada jazabah. Mula-mulanya huruf jim, keduanya huruf zal, ketiganya huruf ba. Adakah dia ni susunan yang sama dengan susunan huruf asal ijtazabah? Sama. Sama. Maka apa? Cukuplah 3 syarat situ. Mula-mula keluarkan fara' daripada asal. Lepas tu kerana ada munasabah pada makna, munasabah pada asal kalimah, dan ketiga asal kalimah mesti ikut tertib. Syarat yang keempat,
Fara' tu tadi mesti menunjuk kepada makna. Syarat keempat, fara' tu tadi mesti menunjuk kepada makna. Syarat kelima, makna tu tadi mesti ada munasabah dan tidak syarat mutaghayyir. Maksud munasabah ni 3 keadaan. Maksud munasabah sini 3 keadaan. Sama ada makna fara' tu ada diri makna asal, ataupun makna fara' tu tadi ada lebih daripada makna asal, ataupun makna fara' tu kurang daripada makna asal. Cukup 5 syarat. Tu saksi. Sedia dong kita tak praktik nampak dah nak praktik lagu mana istiqaq sore tu. Gitu. Jadi tak pelik ijtazaba bi makna jazaba ni. Maksudnya musannif berpendapat dengan pendapat asah dah. Tu. Kalau pendapat ghairu asah, ni tak boleh ada ni. Tak boleh ada kan walhal dia sabit dalam lughah Arabiah. Gitu. Ya tak? Kalau dia kata dengan pendapat ghairu asah, tak boleh ada kan dah moga dia ni sabit dalam lughah Arabiah. Kita nak kata apa? Sah? Gitu. Betul? Nahwu ijtazaba bimakna jazaba. Wa limakna tafa'ala. Nahwu ikhtasama. Tu jazaba sesasalah. Jadi sini ni mungkin boleh tanda sikit pada jazaba. Tulis situ makna al-far'i musawin lima anal asli. Boleh. Wali makna tafa'ala, dan menunjuk kepada makna tafa'ala. Menunjuk kepada makna apa? Tafa'ala. Okey. Ikhtasama asal daripada khasama. Ikhtasama asal daripada khasama. Dan untuk jadi daripada khasama jadi ikhtasama kena tambah hamzah wasal depan, lepas tu tambah ta lah selepas daripada kha. Di antara fa dengan ain. Sah? Baik. Maka bila tambah tu makna dia jadi apa? Makna dia jadi dengan makna tafa'ala. Makna dia jadi makna tafa'ala. Ni anak tulis sikitlah tatbik tadi. Khasama asal. Ikhtasama fara'. Ikhtasama terbit daripada khasama. Ada? Atau kita kata gini lah, kita buat yungqalu. Kita guna yungqalu ibarat musannif. Khasama jadi ikhtasama. Kerana khasama jadi ikhtasama dengan tambahkan hamzah wasal dan juga ta. Ni orang panggil syarat pertama. Apa syarat pertama? Terbit fi'il, terbit kalimah ni daripada ni. Cukup syarat pertama. Syarat kedua, untuk mengesahkan syarat pertama ni, dia kena ada munasabah. Munasabah ni pada apa? Munasabah di antara asal dan fara'. Ni asal. Ni fara'. Apa munasabah dia? Munasabah dia adalah pada asal huruf kalimah. Apa huruf asal bagi khasama? Kha, sad, mim. Jadi kha, sad, mim adalah huruf asal kepada khasama. Apa huruf asal kepada ikhtasama? Kha, sa, mim juga. Nampak? Jadi sama tak huruf asal dua ni? Sama. Huruf asal kepada khasama sama dengan huruf asal kepada ikhtasama. Cukup syarat kedua. Syarat ketiga, asal dan fara' ni, khasama ni, asal dan fara' ni, jim ni nampak ni.
asal dan furu' ni huruf asal dia mesti ikut tertib. Kena ada tertib. Ini syarat ketiga. Maksud tertib ke apa? Kalau asal ni, huruf asal dia ni bermula dengan kha, sa, lepas tu sad, lepas tu mim, dia pun sama. Dia kena kha, sad, mim juga. Cukup 3 syarat. Syarat yang keempat, ikhtasama ni menunjuk kepada makna. Ikhtasama menunjuk pada makna. Makna ni tadi, dia kena munasabah dengan makna asal. Maknanya asal ni kena ada makna juga lah. Kalau asal tu tak ada makna lah, ke mana nak bicara munasabah? Betul tak? Munasabah ni kita bicara bila dua benda tu sabit. Jadi, kena ada munasabah. Kena ada munasabah. Jadi ni syarat keempat, menunjuk pada makna. Syarat kelima, makna tu kena ada munasabah. Baik, munasabah ni ada 3 surah. Munasabah ni ada 3 surah. Gambar 3 keadaan munasabah. Pertama, makna fara' ini adalah ainu makna al-asli. Macam tadi. Perak macam tak? Macam tadi. Dia diri makna tadi. Perak. Yang kedua, dia maknan yang azyada minal asli. Yang ketiga, dia maknan anqasu minal asl. Kita musannif kata ikhtasama dengan makna apa? Khasama. Khasama makna apa? Musyarakah. Makna dia ni makna ni Allah tak berkawin. Ini. Makna dia ni adalah khasama lil musyarakah. Khasama lil musyarakah. Baik. Cuba kita tengok khasama lil musyarakah. Adakah dia diri makna khasama? Tak. Adakah dia makna yang kurang daripada khasama? Tak. Maka bahasa sini dia duduk sini. Jadi ikhtasama menunjuk kepada makna khasama lil musyarakah yang dia ni maknan azyada minal asl. Gitu sahaja. Ini hasil daripada soalan Sa'zi ni. Tapi tak apa lah. Ni semua orang panggil cukup syarat ishtiqaqun saghir. Jadi bila beri pon 5 ni, boleh beri pon semua ni. Orang panggil ishtiqaqun saghir amali. Bukan ilmi. Alhamdulillah. Itu dia. Nyata dah. Jadi makna ikhtasama tu maknan azyada min maknan asli. Fadal.
nahwu ikhtasama bermakna taqasama. Walid talabi nahwu aqtadda ay talaba minhu al-kadda. Talaba minhu al-kadda. Ini kita tinggal sekejap. Kita nak balik kepada ikhtasama sikit. Tadi anak tertinggal sebenda. Bila musannif kata makna kepada ikhtasama adalah khasama, boleh? Makna ikhtasama adalah khasama, maka nak tanya, maksudnya Ustaz dia ada maf'ul juga ke? Sebab khasama kita belajar lazim jadi muta'addi, muta'addi satu maf'ul jadi dua, muta'addi dua jadi tiga, sah? Itu wazan fa'ala. Ataupun dia seperti mana tafa'ala, musyarakah dia. Kalau ibarat musannif, dia kata dengan makna fa'ala. Bila kita tatabbu' dan kita kaji, kita dapati ikhtasama yakhtasimu ila akhirih ni, dia makna musyarakah, tapi muamalat zahir dia, tatbiq lafaz dia seperti mana tafa'ala. Tatbiq lafaz dia seperti, maksudnya dia tak ada maf'ul. Dia fa'il lazim. Ikhtasama ni fa'il lazim. Sebab tu ulama kita, dia tak, setengah ulama yang mudakkikin, dia tak guna ibarat tafa'ala dengan makna silapna. Takhasama dengan apa tadi? Dengan makna takhasama dah. Ana faham dengan makna fa'ala. Sini kena betul silap ana tu. Silap ana ni. Ana faham dia khasama. Tak dia memang takhasama dah. Faham dah? Jadi bahas sini dia bukan dengan seperti mana fa'ala. Sebab gini, sebab fa'ala dia menjadikan lazim muta'addi. Yalah. Hak ni tak. Hak ni tak. Hak ni dia memang lazim. Yalah. Tu takhasama. Yalah. Maksudnya dia fi'il lazim. Dan musyarakah dia seperti mana musyarakah takhasama, bukan musyarakah khasama. Setengah ulama dia tidak menggunakan dengan cara ni. Dia tidak guna dengan cara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ikhtasama dengan makna takhasama. Dia kata ikhtasama bimakna al-ishtirak. Bimakna al-ishtirak. Dan maksud mereka dengan ishtirak adalah mereka nak ayat apa? Dengan makna musyarakah tafa'ala. Jadi anda boleh tulis pada limakna tafa'ala ay limakna at-tasharuki gitu. Pada makna tasyaruk. Jelas Patut yang terakhir adalah makna talab. Yang terakhir makna talab. Kata musannif, talab maksudnya talabi aslil fi'li. Talab maksudnya talabi aslil fi'li lah situ. Kalau kita nak takdir penuh, kita kena kata talabul fa'ili aslal fi'li. Talabul fa'ili aslal fi'li. Kena kata gitu lah.
Dia kata ai talaba minhu al-kadda. Al-kadda makna al-jidda, makna usaha keras. Berusaha dengan yang lebih kuat. Boleh? Talaba ai talaba, contoh anda kata iqtadda Zaidun min amrin. Iqtadda Zaidun min amrin. Apa makna iqtadda Zaidun min amrin? Makna dia talaba Zaidun al-kadda ay al-jadda min amrin. Faham tak? Dah kata tu. Fadal. صحيح. افتعل يفتعل افتعالا ومفتعلا فهو مفتعل وذاك مفتعل افتعل لا تفتعل مفتعل صحيح. اجتمع يجتمع اجتماعا ومجتمعا فهو مجتمع وذاك مجتمع اجتمع لا تجتمع مجتمع. Ijtama'a ni makna dia mutawa'ah kepada fa'ala. Saya sebut tadi kan? Mutawa'ah kepada fa'ala, yakni asal dia ke apa? Jama'atul qawma fajtama'a al-qawmu. Boleh? Fadal. Mudha'af imtadda. Mudha'af sini mudha'af sulasi lah. Mudha'af bila diitlaq makna dia mudha'af sulasi, bukan mudha'af rubai, sebab yang berulang di sini adalah ain dalam dia. Fadal. Imtadda yamtaddu imtidadan wa mumtaddan fa huwa mumtaddun wa dhaka mumtaddun imtadda la tamdad la tamtadda mumtaddun. Imtadda ni banyak makna. Tadda ni banyak makna. Pertama makna dia memanjangkan. Boleh? Kalau memanjangkan ni, ataupun kita kata jadi panjang, atau orang panggil mutawa'ah lah. Mutawa'ah daripada fa'il fa'ala. Madartu asy-syai'a famtadda asy-syai'u. Boleh? Madartu asy-syai'a famtadda asy-syai'u. Boleh? Contoh syai'a ke apa? Saya tengok ada orang korek sungai. Orang korek sungai dengan kereta keh. Kenal tak kereta keh? Berapa ni kereta keh? Kereta sodok. Panggil apa? Agan panggil apa? Tak apa. Fikir nama dia. Imtadda ni maksudnya, contohnya kereta kita lah tu, kebok kereta keh tu. Ada kereta keh tu, kereta sodok tu. Jadi, kita madad tu syai'a, kita madad tu nahara. Korek. Famtadda naharu. Ada? Itu makna imtadda dengan makna apa? Mutawa'ah. Itu makna dia. Boleh? Tu. Makna yang kedua, makna luas. Menjadi luas. Sama macam tadi lah. Cuma tadi panjang. Ni luas. Ni pun mutawa'ah juga. Makna yang ketiga, berkembang. Ni pun makna imtadda juga. Dengan makna mutawa'ah. Boleh? Tu. Yang ketiga. Yang keempat makna luas masa. Berlanjutan masa. Masa. Ni pun mutawa'ah juga. Ni pun makna mutawa'ah juga. Yang ketiga, menghulurkan sesuatu. Ayat yang ketiga. Yang kelima lah. Nak menghulurkan sesuatu. Menghulurkan sesuatu ni
mungkin dia mari dengan makna apa? Dengan makna fa'ala. Bukan mutawa'ah fa'ala, tapi dengan makna fa'ala. Sebab apa, contoh kalau orang apa minta sesuatu kan, madar tu yadi. Madar tu yadi. Boleh? Jadi fa'il ni dia ada imtadar tu yadi. Dia apa? Lil husuli ila li husuli syai'. Ada? Makna fa'ala. Jadi 4 makna tu makna mutawa'ah, satu lagi makna fa'ala. Tu makna hak atas dia tu. Tu makna hak warid. Tu setakat anak dia ripung lah. Tu boleh jadi ada makna lain lagi tu. Kita tidak tengok belakang kamus. Tafadhal. Mithalul wawi ittasala yattasilu ittisalan wa muttasalan wa huwa muttasilun wa dhaka muttasalun ittasil la tattasil muttasalun muttasalun. Ni antara apa? Antara orang panggil hukum khas kepada wazan ifta'ala. Kita belajar kalulah fa'ul ifti'al tu huruf waw, maka waw tu kena tukar jadi tak. Boleh? Maka fa'ul fa'il itu kena tukar jadi tak. Faham? Jadi sini asalnya iwtasala. Asalnya adalah iwtasala. Hak bersama dengan waw adalah huruf ya. Maksudnya bawah dia tu ittasara, asal dia adalah itasara. Boleh? Ittasala dia adalah mutawa'ah daripada wasala. Wasaltu syai'a fattasala syai'u. Boleh? Adapun ittasara dia mutawa'ah kepada yassara. Mutawa'ah fa'ala. Atau hak nak kata tak ada tadi kan? Hak nak ingat tak? Muyutawi'u fa'ala aidan. Ingat tak? Atas dia. Jadi asal dia adalah yassartu syai'a apa? Fattasara syai'u. Boleh? Aku mudahkan sesuatu dan sesuatu tu jadi mudah. Jadi mudah tu ada bahasa Arab orang panggil fi'il mutawi' kepada yassara. Ada? Tanda tu nanti tulis dah. Akan dapat faedah banyak pada umat tu. Okey. Fadhali. Mithalul ya'i ittasara yattasiru ittisaran wa muttasaran fahuwa muttasirun wa dhaka muttasarun ittasir la tattasir muttasarun muttasarun. Ini kita orang ada dah. Fadhal. Ajwaful wawi i'tada ya'tadu i'tiyadan wa mu'tadan wa huwa mu'tadun wa dhaka mu'tadun i'tad la ta'tad mu'tadun mu'tadun. Ni dengan makna ittikhaz. Ai ittikhazil 'adah. Jadi bila kita kata i'tada syai'u, boleh. I'tada asy-syai'u, maka apa? Ai dia contoh kita kata i'tada Zaidun 'ala an-nizam. Maka maksud dia apa? Ittakhaza Zaidun an-nizama 'adatan lahu. Ada? Makna ittikhaz. Tamam? Fadhal. Naqisul ya'i ishtara yashtari istira'an wa mushtaran
fahuwa mushtarin. Fadhaka mushtaran. Ishtari la tashtari. Mushtaran mushtaran. Ishtara ni makna dia belilah. Ishtara ni makna dia beli. Kalau tanya Ana ni, musannif tidak sebut belaka makna ni. Musannif hanya sebut berapa tu? Ne makna. Ishtara bukan makna minta beli. Ishtara tu makna dia beli. Ya kata? Ishtara ni makna dia membeli. Tu. Wallahu alam, kalau boleh makna, maka kita letak makna tasarruf sini. Tapi sini tak ada. Ada musannif sebut tasarruf? Ana rasanya musannif ada dua tak sebut. Tasarruf sa, ikhtiyar sa. Tasarruf. Ana nampak maksud tasarruf. Tasarruf makna buat lah. Ana membeli makna tasarruf. Gitu. Habis. تفضل. Lafif mafruq. Ittaqa yattaqi ittiqaan. Wa muttaqan fahuwa muttaqi. Wa dhaka muttaqan ittaqi la tattaqi muttaqan muttaqan. Boleh. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Daripada situ dah, takutlah kamu akan Allah. Jadi makna pertama makna bertakwa. Makna kedua makna menjaga diri, berlindung diri. Dan makna yang ketiga makna menjauhkan diri. Ini daripada apa? Daripada dia ni daripada mutawa'ah. Waqaitu syai'a fattaqa. Boleh? Daripada mutawa'ah fa'ala. Betul? Lafif makrun. Irtawa, yartawi, irtiwaan, wa murtawan, fahuwa murtawin. Fadhaka murtawan, irtawi, la tartawi, murtawan. Irtawa makna hilang dahaga, maklum. Allahu Akbar. Irtawa makna menghilangkan dahaga ataupun kenyih. Boleh? Ini daripada mutawa'ah apa? Fa'ala. Ar-rai maksud dia apa? Ar-rai mana hilang dahaga ke? Menghilangkan dahaga. Lega. Boleh? Tu. Makna dia lega. Ataupun kita boleh kata mutawa'ah kepada fa'ala. Rawa menghilangkan dahaga. Fartawa. Boleh? Mahmuzul aini. Ibta'asa yabta'isu ibti'asan. Itamana macam dah? Itamana. Mahmuzul fa'i. Itamana ya'taminu i'timanan wa mu'tamanan fahuwa mu'taminun. Wa dhaka mu'tamanun i'tamin la ta'tamin
mu'tamanun, mu'tamanun. Itamana maknanya berasa aman, menjadi aman. Ini daripada mutawa'ah ammana lah. Kemudian Mahmuzul aini. Ibta'asa yabta'isu ibti'asan wa mubta'asan fahuwa mubta'isun. Wa dzaka mubta'asun ibta'is la tabta'is mubta'asun mubta'asun. Ibta'asa maknanya dia sedih. Ibta'asa maknanya dia sedih. Mungkin dia ni daripada mutawa'ah lah. Ibta'asa ni. Boleh jadi ni. Makna ibta'asa makna sedih. Menjadi sedih lah. Seorang yang buat jadi sedih, maka jadi sedih. Boleh. Ibta'asa ar-rajulu inda sama'il khabari al-hasin. Contohnya. Itu makna sedih. Ibta'asa. Boleh. Jadi kena kaji ada tak makna fi'il membuat jadi sedih daripada asal madah sama. Ini anda cari pula. Mahmuzul lam. Ijtara'a yajtari'u. Ataupun kita boleh kata makna tasarruf. Tasarruf menjadi sedih. Apa macam nak tengok pula. Nak cerita ke barangkali yang boleh jadi dua tu lah. Ijtara'a yajtari'u ijtira'an wa mujtara'an fahuwa mujtari'un wa dzaka mujtara'un ijtari la tajtari mujtara'un mujtara'un. Ijtara'a makna bertindak, maklumlah. Ijtira'. Ijtara'a. Boleh? Dah. Ijtara'a maksudnya apa? Berani bertindak. Ini makna tasarruf lah. Ajwaful ya'i. Ikhtara yakhtaru ikhtiyaran. Wa mukhtaran fahuwa mukhtarun. Wa dzaka mukhtarun ikhtar la takhtar mukhtarun mukhtarun. Ini dengan makna apa? Ini dengan makna ikhtiar yang anda cerita tadi. Maksud ni tak sebut. Ikhtiar. Sebab dia ada banyak. Dia ada ikhtara, dia ada istafa, dia ada ijtaba, an-nabiyul mujtaba, mana nabi al-mukhtar. Banyak fi'il situ. Jadi ulama meletakkan makna suku pula tu situ tu. Fadal. Naqisul wawi. Mu'tada ya'tadi ibtida'an wa mu'tadan fahuwa mu'tadin wa dzaka mu'tadan i'tadi la ta'tadi mu'tadan mu'tadan. Boleh? Fi'il i'tada ya'tadi. Apa makna i'tada ya'tadi? Makna i'tada ya'tadi makna serang. Boleh? Fala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ingat tak? Tu. I'tada. Makna melampaui batas, melanggar hukum. Tu. Nampaknya dia ni dengan makna apa? Dengan makna tasarruf juga. Wallah alam boleh tak dengan makna tasyaruk tadi. Dengan makna tasyaruk. Saling apa? Saling melampaui batas tu. Wallah alam. Nah, tu boleh kita tengok dari tafsir ayat Quran pula. Tapi ada wajah nampak. Janganlah kalian berpakat melampaui batas. Baik. Wallah subhanahu wa ta'ala tidak mata. Tu kita sambung pula pada infa'ala. Wallahu a'lam.